20 minit hari ini pisahkan kau dari lelaki biasa. Kau bukan malas. Kau cuma tak ada sistem yang betul untuk kawal hidup. Setiap janji kau mungkir pada diri sendiri. Keyakinan kau makin bocor setiap hari. Kau tunggu masa sesuai untuk mula. Padahal masa tak pernah tunggu kau pun. Rasa bersalah petang ni berpunca sebab pagi tadi kau bazir masa depan kau. Kalau kau tak ubah malam ni, esok kau akan ulang skrip yang sama. Langkah pertama, kau wajib buat benda yang paling kau benci dulu setiap pagi. Disiplin bukan datang dari motivasi, tapi dari kebolehan kau paksa diri buat kerja tanpa alasan. Langkah kedua, kau mesti tetapkan waktu tidur dan bangun yang tetap, tanpa kompromi sikit pun. Bila kau kawal waktu tidur, kau sebenarnya sedang ambil balik kuasa kawalan atas hidup kau. Tekan like kalau kau nak part 2 esok supaya kau terus konsisten. Kau buat bila kau tak rasa nak buat. Itulah identiti lelaki yang sebenar. Lelaki luar biasa buat kerja senyap, biar hasil nanti yang buat bising bagi pihak dia. Kita bina tabiat, bukan kejar semangat yang kejap ada dan kejap lagi hilang. Fokus dan disiplin inilah yang membezakan kau daripada lelaki yang hanya pandai sembang kencang. Ada 3 lagi langkah kritikal dalam cabaran 30 hari ni yang aku tak dedahkan lagi. Video ni permulaan. Sambungan kita bedah secara mendalam dalam Circle Champions. Tempat lelaki bina disiplin sebenar, itu Circle Champions.